Kerajaan, rejim yang memerintah tak berhenti-henti politik tanpa tunggu pilihan raya. Hari-hari memfitnah, hari-hari menipu, hari-hari mencuri, hari-hari menangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hargai, ucap terima kasih pengurusi majlis kanda saya sama dengan kita sebentar tadi, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Husin, seorang tokoh yang sangat istiqamah. Saya kenal Ustaz Abdullah ni daripada zaman dia pemuda. Sekarang bukan kata dia tak muda, tapi saya kenal dia daripada zaman pemuda, ketika kita bersama dalam barisan alternatif. Saya kebetulan, tuan-tuan dan puan-puan, banyak juga ke negeri Johor ni kerana didakwa di mahkamah di Johor. Jadi saya dengan Ustaz Dolah ni dah tanda tangan artis kontrak. Saya turun je dia susun program, saya turun dia susun program. Saya sangat hargai, ucap terima kasih kepada keseluruhan jentera Perikatan Nasional di negeri Johor ini, khususnya Ustaz Dolah PAS dan kawan-kawan yang sangat membantu pergerakan di negeri Johor. Yang saya raikan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Roslan Nikmat. Ustaz Roslan telefon saya, dia beritahu Cikgu Bat, boleh tak nak ceramah malam di Endau, dia kata. Saya kata kalau Ustaz kalau Cikgu Lan jemput, bukan kata malam, subuh pun saya datang. Cikgu Lan ni pernah bersama dengan saya dalam lembaga pengarah Giat Mara Malaysia. Giat Mara Malaysia. Ketika itu saya timbalan pengurusi Giat Mara, Cikgu Lan adalah ahli lembaga pengarah. Beberapa pendekatan yang kita buat, alhamdulillah, sampai hari ini diteruskan dalam Giat Mara itu. Kan? Sudah tentu ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, teman-teman pimpinan pelbagai peringkat, PAS, Bersatu, Perikatan Nasional, anggota-anggota keselamatan. Hari ini saya rasa saya tak terror, Ustaz, di negeri Johor ni. Inilah kali pertama saya tak nampak polis. Maknanya macam tu lah Cikgu Lan boleh kontrol Mersing ni, Endau ni. Kalau tak, saya di mana-mana saja di Johor ni, kan, sama banyak crowd dengan polis. Betul tak? Malam ni makna hubungan Cikgu Lan dengan polis Mersing ni sangat baik lah, kan, tak nampak polis. Tapi kita faham mungkin ada menyuruk-nyuruk tu. Kita ucap dan raikan terima kasih kepada semua, kan. Polis ni pun dapat ketua polis baru. Jadi buatlah perangai elok-elok. Kan? Jadi kepada semuanya, insya-Allah malam ini adalah malam penerangan. Kenapa kita nak buat penerangan? Orang cakap, pilihan raya kan lambat lagi, tunggulah pilihan raya. Masalahnya, kerajaan, rejim yang memerintah tak berhenti-henti politik tanpa tunggu pilihan raya. Hari-hari memfitnah, hari-hari menipu, hari-hari mencuri, hari-hari menangkau. Jadi persoalan dia, kita nak terang. Kan ada media. Media mana? Saudara tahu atau tidak, keadaan hari ini, manipulasi media, penipuan maklumat adalah paling teruk semenjak merdeka. Tak pernah ada penipuan macam ini. Saya ucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sempena mahal hijrah tahun baru ini. Setahun lebih saya menanggung. Setahun 4 bulan lebih kurang, dan sampai 2 tahun yang lepas, saya ditahan di depan pejabat PAS. Saudara kena ingat, malam tu saya kena tahan, keluar-keluar mesyuarat kena tahan, kan. Sekumpulan anggota polis kepung saya, rampas handphone, seluk poket saya, kan, dan terus bawa saya ke balai polis.
pasukan polis daripada USJT Bukit Aman. Apa kesalahan saya malam tersebut? Kesalahan saya kerana beberapa minggu sebelum itu saya telah membuat pendedahan. Apa yang saya dedahkan? Jokowi, Presiden Indonesia, di hujung pemerintahan dia telah datang ke Malaysia. Di Malaysia, kita tengok, biasalah ambil gambar lah itu ini. Tiba-tiba Jokowi balik ke Indonesia macam bawa Piala Dunia. Indonesia raih macam menang Piala Dunia. Jokowi mengumumkan ada 2 perjanjian penting yang berjaya ditandatangani. Dia berjaya tarik Anwar tanda tangan 2 perjanjian penting yang antaranya isu berpuluh tahun tak selesai. Akhirnya Jokowi berjaya tarik Anwar tanda tangan di bumi Kuala Lumpur. Kita kata apa benda ni? Tak ada pengumuman, tak ada apa pun kan? Lantas saya cari. Akhirnya ada seorang pegawai kanan dalam Kementerian Luar ajak jumpa. Saya jumpa. Dia bagi saya dokumen. Nah cikgu, ini intipati perjanjian yang mana kami tak tahu pun sehingga bila diumumkan baru kami cuba cari. Indonesia umum baru kami cuba cari. Jadi saya telah tengok isi perjanjian ni. Saya jadi sangat terkejut pada hari tersebut. Apa yang saya terkejutkan, saudara tahu atau tidak, dalam dunia ni, khususnya pada era minyak dah nak habis, gas dah nak habis, kerana itu dunia bergerak mencari tenaga baru, teknologi baru, menggantikan minyak dan gas. Tetapi dunia melihat ada satu kawasan yang merupakan satu reserve minyak dan gas yang tidak diusik, yang kalau kita Google, kita cari artikel-artikel akademik, artikel perniagaan, artikel geologi, menyatakan 764 juta sehingga 1 bilion gas dan minyak, tong petrol dan gas berada dalam perut bumi, dalam dipanggil Laut Ambalat. Ambalat ni saudara, Ambalat ni hak milik Malaysia. Kita pertahankan Ambalat ni, tentera kita, tentera laut sampai bertembung kapal, tinggal tak bertembak je, dah berlanggar pun kapal dengan tentera Indonesia. Ketika itu Tan Sri Rais Yatim menjadi Menteri Luar. Tengah malam Rais Yatim terpaksa ambil flight kerajaan, terbang ke Indonesia untuk bincang runding supaya kita tak perang. Pertahankan Ambalat. Tentera kita pertahankan Ambalat. Kita pertahankan Ambalat, akhirnya Spratly, layang-layang yang jauh lebih ke tengah laut daripada daratan, akhirnya kita bawa pergi mahkamah ICJ dan mahkamah ICJ memutuskan itulah lingkungan hak milik Malaysia dan tidak boleh diusik. Malaysia pernah kalah ICJ, contohnya Batu Putih. Tapi Ambalat kita berjaya, kita pertahankan. Maka Ambalat itu hak kita. 1 bilion tong gas dan minyak yang menjadi stockpile paling besar, antara yang paling besar dalam dunia, hak kita, hak kita. Malangnya, antara benda yang ditandatangani, yang diserahkan pada ketika itu ialah Ambalat. Saya sebut Ambalat. Bila saya sebut Ambalat, saudara boleh Google Anwar Ibrahim tuduh apa? Pembangkang fitnah. Anwar jawab saya, pembangkang fitnah. Dia tak sebutlah nama Cikgu Bat.
Kalau dia sebut nama Cikgu Bat, benda lain pun sekali saya tabur. Tapi dia tak sebut Cikgu Bat, dia kata pembangkang fitnah. Dia kata ambalat tak selesai. Yang kita selesai pulau, yang kita macam mana nak selesai ambalat, sebab Pulau Sebatik tak selesai. Jadi kita okey lah. Tapi bila saya tengok dokumen tersebut, ini tipu. Maka timbul persoalan dalam kepala otak saya. Macam mana kita boleh serah nilai minyak, nilai gas hampir 1 trilion US dollar. Bukan 1 trilion, minta maaf. 2 trilion US dollar. Bukan bilion, trilion US dollar. Macam mana kita boleh serah untuk diberi Indonesia boleh explore benda tu? Dia mengingatkan saya dengan peristiwa sebelum pilihan raya 2014. Sebelum pilihan raya 2014, saudara, seketika tu saya ni Cip Kupai. Saya tahu Kupai apa? Kumpulan Penjilat Anwar Ibrahim, Kupai. Saya ni Cip Kupai. Sebagai Cip Kupai yang bertugas dalam pejabat Anwar Ibrahim, kita mendapat isyarat kak, signal daripada Indonesia menyatakan pasukan risikan Indonesia sudah pegang satu rakaman video yang merakamkan kerja buat Anwar Ibrahim di Jakarta. Kalau saudara Google, ini yang orang macam Lokman Adam pun bercakap pada ketika tu. Tapi sekarang kalau tanya Lokman, dia tak mengaku lah. Dia pun cakap pada ketika tu, tapi dia tak tahu apa, sebab kita yang dapat. Akhirnya rundingan dibuat sehingga membawa Yusof Kala datang ke sini. Yusof Kala, saya berani sebut nama ni, bukan nama orang kecil-kecil tau. Saya berani sebut ni, dia timbalan Presiden Indonesia pada ketika tu. Saudara, ada benda yang kita terpaksa nego sampai akhirnya melibatkan Najib Razak, melibatkan masa ketika tu Najib Perdana Menteri. Banyak benda yang saya rasa saya belum nak lerai dan ungkapkan satu-satu. Tapi akhirnya perkara tersebut menjadi bahan ugutan dan menjadi ada titik, bukan penyelesaian tapi delay ugutan tersebut. Sehinggalah 2014 ni selesai, pilihan raya 2014. Tetapi dia mengingatkan saya, adakah Jokowi bawa videotip yang sama sehingga akhirnya kita terpaksa menggadaikan hak kita. Saya sebut dalam ucapan saya sebut dalam penulisan saya, akhirnya polis tangkap saya. Polis tangkap saya. Soalan nombor 1 polis apa dia? Pertama, Cikgu Bat, siapa bagi Cikgu Bat maklumat yang menyatakan perjanjian ambalat kita serah lombong minyak ni dalam perjanjian Anwar Jokowi? Saya kata, tanya serius ni, benda tu tipu ke betul? Saya tanya, benda tu tipu ke betul? Cikgu Bat, kalau benda tu tak betul, kami tak tangkap. Cikgu Bat kena bab fitnah, bukan akta hasutan. Maknanya betul. Kita serah. Tapi tak apalah. Saya kena tangkap, saya tidur lokap, handphone saya dirampas. Tapi semalam, saya lepas tidur lokap, saya tak kena dakwa. Saya tahu saya takkan kena dakwa sebab saya bercakap benda betul. Semalam akhirnya Allah susun baik, sempena tahun baru, Anwar sendiri mengaku dalam TV3 dia pergi ke Indonesia untuk apa? Menyatakan komitmen untuk meneruskan dan menyegerakan pembentukan Joint Development Authority, jawatan kuasa pembangunan bersama untuk eksplor minyak di Ambalat. Tajuk utama TV3 Buletin Utama semalam. Betul ke tidak? Betul ke tidak?
Maknanya saya betul pada ketika tu. Dan persoalan, kenapa kamu serahkan 2 trilion US dollar khazanah negara? Ini yang perlu kita tanya. Dan ini maklumat terbaru sebelum saya tutup poin saya yang pertama apa dia? Saudara, ada satu benda saya tak sebut pada ketika tu. Saudara tahu atau tidak, akak tahu atau tidak, abang tahu atau tidak, anggota keselamatan cawangan khas yang tengah merakam ni rakam betul-betul. Saya juga tahu. Bukan saja penyelesaian ambalat, tapi manusia bernama Riza Khalid. Riza Khalid ni siapa? Orang yang dibawa ke Kedah untuk explore REE. Orang yang Anwar Ibrahim bawa sampai ke Istana Negeri Kedah. Orang yang antara kita syaki fund untuk jatuhkan Sanusi masa pilihan raya. Jutawan bilioner daripada Indonesia. Orang ini rakan baik kroni Anwar Ibrahim. Kerja lain tu, itu satu bab lah bersama-sama. Tapi kroni Anwar Ibrahim di Indonesia. Dialah yang diberi kuasa. Anwar kata, okey, aku boleh surrender, aku serah. Tapi dengan syarat, Riza Khalid daripada Indonesia, tukang jadi kontraktor explore minyak 2 trilion US dollar di Ambalat. Saudara, hak negara bukan urusan Anwar Ibrahim. Pertahan kedaulatan bukan urusan Anwar Ibrahim. Urusan dia ialah ketamakan, kerakusan, kesyaitanan dia. Saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu kita kena bangkit. Kita tidak boleh kompromi. Sebab kita sedang diketuai oleh satu kelompok, satu pemimpin yang tak fikir soal agama, bangsa dan tanah air. Dikeliling dia pula satu kelompok yang bangang, keliru dan tak tahu mentadbir.